Guys, kalau kencing berbuih setiap hari, jangan terus anggap sebab kuat kencing saja. Kadang itu tanda protein bocor dalam air kencing dan itu antara tanda awal buah pinggang mula bermasalah. Masalahnya, ramai tak cek sebab badan masih rasa okey. Buah pinggang ini organ yang sangat senyap. Dia boleh rosak bertahun-tahun tanpa sakit. Punca paling common sekarang, diabetes, tekanan darah tinggi, berat badan berlebihan dan pemakanan tinggi processed food. Makanan ultra processed dan minuman manis adalah punca dengan peningkatan risiko chronic kidney disease. Sebab itu, cikgu cadangkan kurangkan gula tersembunyi, kurangkan makanan paket, tambah sayur-sayuran setiap pemakanan dan cukupkan minum air kosong. Jangan tunggu kreatinin naik baru nak panik. Kalau anda nak cikgu share tanda buah pinggang makin lemah waktu malam, komen dan follow cikgu dulu.